Dalam statement itu, dalam investigation paper, bunga tai ayam ni dia cakap dia ada dengar bunyi tapi dia tidak tahu itu bunyi apa. Itu sajalah. Tapi kali ini dia top up dengan satu statement. Saya bangun tidur jam 3 pagi. Dalam keadaan saya tidur, saya terdengar bunyi, tetapi saya tidak pasti itu bunyi apa sebab kerana saya mamai. Di situ ada add-on punya sentence lah. Sebab tu kalau you follow kes Zara, you akan faham siapakah suspek utama dalam kes ini. Lepas tu, apa yang kita perasan dalam investigation paper dan dalam pengakuan di mahkamah, terutamanya watak bunga tai ayam tu, watak bunga tai ayam tu memang dia kata di mahkamah dia tidak kenal Zara dan dia tidak pernah berinteraksi dengan Zara. Persoalannya, di dalam investigation paper Rumah Biru, dia tidak ada cakap begitu tau. Kalau you baca investigation paper Rumah Biru, dia tidak ada cakap begitu. Tiba-tiba dia buat pengakuan di mahkamah lain. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.